Saya tengok dia macam lebih kepada penceritaan dilema. Saya rasa anda semua wajib tonton Bidadari Tanpa Syurga sebab kali ini gandingan sekali lagi saya bersama Dato' Aaron setelah lebih 10 tahun kita tak digandingkan bersama. Untuk drama ni lain sikit. Dia nak tunjuk naratif watak utama ni yang jahat. So jalan cerita ni memang to me is rare. And it's not weird bila view yang buat. Dia gitu. Dia dah tahu cerita yang the wow sikit ni view dia akan buat. Jadi, Abang Jamal, dah boleh cakap action. Boleh? Boleh cakap action tapi belum keluar lagi. Belum. Okey, gitu bang. Action! Wow. Sesuatu yang indah di penghujungnya. Kita sentiasa percaya yang bahawasanya karya ataupun naskah-naskah tempatan tu sangat penting untuk masyarakat kita. Specialnya Bidadari Tanpa Syurga ni, bila kita berjaya mengembalikan Dato' Aaron Aziz dan Nadia Nisa selepas 14 tahun mereka dalam drama Adam dan Hawa, dan kali ini naskahnya lebih berat. Thank you so much. Hopefully korang pun enjoy dengan episod 1. Perasaan lepas tonton Bidadari Tanpa Syurga first episode, macam-macam perasaan ada sedih, ada kelakar, ada geram lah. Tengok dia macam lebih kepada penceritaan dilema. Nak kena jaga hati dua wanita. Apa yang saya faham. So kalau I put myself into that shoes, I rasa I akan menyelami dan akan rasa apa yang dia rasa. Saya tak sabar nak tonton episod kedua sebab jarang kita jumpa cerita yang macam ni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aaron Aziz. Hai semua, saya Nadia Nisa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syamul Talib. Hai, saya Lorenzo Irman. Jangan lupa saksikan view original Bidadari Tanpa Syurga. Stream ke semua 12 episod Hanya di View.